warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Abdul Latif. Nombor metrik saya A148474. Okey, saya akan menerangkan pengenalan mengenai tajuk yang telah kami kaji, iaitu tajuk kepentingan tahap persediaan awal bagi seorang penyelidik melakukan sesebuah dokumentasian. Okey, secara amnya saya ingin menjelaskan bahawa walaupun sejarah lisan berada dalam kelompok yang masih sederhana kecilnya, tetapi ia amat penting bagi merekodkan keterangan-keterangan seperti keterangan foto, keterangan saksi mata dan keterangan kata dengar. Okey, secara amnya tahap persediaan ini perlu dilakukan oleh penyelidik bagi menghasilkan satu transkripsi yang berkualiti untuk dibukukan ataupun didokumentasikan agar keterangan jelas, nyata dan tidak terlalu menyimpang daripada apa matlamat yang dicari. Bagi seseorang penyelidik, kajian ataupun tahap-tahap persediaan iaitu tahap permulaan perlulah lengkap dan tidak terlalu cuai menghadapi sesuatu perkara. Okay, sekian daripada saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jubaidiah binti Muhammad Abdul nombor metrik A151819. Sebelum memulakan proses kaedah sejarah lisan ini, tahap persediaan haruslah dilakukan bagi memastikan projek yang ingin dijalankan berjalan dengan lancar dan teratur. Persediaan yang pertama ialah menyediakan rangka awal projek, di mana merangkumi tujuan serta objektif kajian sejarah lisan ini dilakukan. Selain itu, ia juga merupakan garis sempadan bagi pengkaji untuk menjalankan kajian. Hal ini adalah untuk memastikan agar pengkaji tidak tersasar daripada tajuk yang ingin dikaji. Hal ini juga dianggap penting bagi melancarkan proses perjalanan kajian yang ingin dijalankan nanti. Okey, yang kedua, penyelidikan latar belakang. Penyelidikan latar belakang ini perlulah dilakukan oleh pengkaji untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat yang ingin diguna pakai ketika proses pendokumentasian nanti. Selain itu, pengkaji juga harus mendapatkan gambaran awal tentang peristiwa ataupun perkara yang ingin dikaji agar pengkaji akan dapat mengetahui sama ada responden tersebut bercakap jujur ataupun tidak tentang sesuatu perkara itu. Hal ini juga adalah bagi memastikan pengkaji untuk mengetahui sama ada responden ini merupakan seseorang yang benar-benar terlibat dalam perkara atau peristiwa tersebut ataupun hanyalah sebagai saksi mata dalam peristiwa yang Analisis Luren nomor metrik 148973. Okey, saya akan meneruskan tentang tahap-tahap persediaan yang seterusnya dan kepentingannya. Tahap persediaan yang seterusnya adalah pemilihan responden dan pertemuan awal. Okay, sebelum seorang penyelidik itu melakukan sebuah proyek pendokumentasian sejarah lisan, dia perlu menyenarai pendekan golongan responden yang akan diwawancaranya nanti. Okay, selain itu, pemilihan responden adalah berdasarkan faktor umur, tempat tinggal, keturunan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk memilih responden, penyelidik perlulah mencari responden yang benar-benar boleh dipercayai dan masih mempunyai ingatan yang baik tentang peristiwa yang akan dikajinya itu. Okay, kepentingan pemilihan responden ini adalah supaya penyelidik mendapat maklumat-maklumat yang betul sebagai sumber untuk sejarah lisan nanti. Okay, yang kedua adalah pertemuan awal. Sebelum melakukan wawancara, penyelidik perlulah membuat temu janji dengan responden dia supaya mereka akan dapat menjalinkan kerjasama yang baik semasa proses wawancara yang sebenarnya. Assalamualaikum, saya akan membentangkan tahap dan kepentingan yang seterusnya, iaitu penyediaan panduan wawancara. Okey, pendokumentasian sejarah lisan perlu dibuat berdasarkan kronologi peristiwa. Berasaskan kajian latar belakang yang dibuat, penyelidik perlu membuat satu rangka yang berbentuk tajuk utama
dan tajuk kecil untuk wawancara tu. Paduan wawancara ni tidak semestinya berbentuk soalan panjang atau soalan pendek, tetapi berbentuk garis kasar untuk dijadikan panduan penyelidik. Kepentingan panduan wawancara ni, dia memberi keyakinan kepada penyelidik sewaktu wawancara dijalankan. Ia juga membolehkan penyelidik mendapat maklumat yang berkaitan dengan soalan yang akan dikehendaki. Selain itu, sesalinan panduan wawancara ni perlu diberikan kepada pihak responden supaya pihak responden ni memahami apa yang diperlukan oleh penyelidik. Selain itu, kepentingan panduan wawancara ni membolehkan penyelidik mendapat hasil wawancara yang bermutu dan berkualiti. Kesimpulannya, tahap persediaan panduan wawancara ni sangat penting untuk mendapatkan hasil pendokumentasian yang berkualiti. Seterusnya adalah penyediaan alatan wawancara. Okey, penyediaan alatan wawancara ni kita kena sediakan sebelum kita lakukan interview. Disebabkan ia akan memberi kesan kepada kita untuk membuat pendokumentasian. Okey, selalunya alat untuk kita buat wawancara ni adalah kita guna alat perakam yang khusus dan juga menggunakan telefon bimbit. Okey, selain daripada itu, sebelum kita membuat wawancara, kita kena pastikan bahawa alat tersebut boleh diguna pakai dengan baik. Sebab apa? Sebab kita tak nak, kalau contohnya bila kita semasa buat interview tu, tiba-tiba dia punya bateri tak ada, dia punya tu rosak. So kita kena sediakan daripada awal lah, sebab kita tak nak ada apa-apa gangguan apabila kita lakukan wawancara tersebut. Okey, selain daripada itu juga, dalam setiap pengkaji tu, kalau boleh haruslah ada seorang yang mahir menggunakan alat perakam tersebut. Sebab apa? Sebab bila kita lakukan wawancara, kita tak tahu situasi keadaan tu macam mana. Maybe dalam keadaan bising ataupun keadaan senyap. So bila ada seorang yang boleh mengawal volume alat perakam tersebut ataupun telefon bimbit, dapat memberikan kesan yang baik lah, kesan yang baik untuk kita buat pendokumentasian selepas itu. Okey, selain daripada itu juga, kita haruslah menyediakan alatan wawancara itu secara dengan kuantiti yang cukup. Sebab apa? Sebab kita tak nak apa-apa kemungkinan yang berlaku lah. Kiranya bila kita dah siap interview, bila kita nak buat semua benda tu, nak buat pendokumentasian, kita tak nak ada salah satu tu daripada alat tersebut hilang ataupun kita tak dapat maklumat tersebut dengan jelas. So bila kita ada beberapa kuantiti alat wawancara tu macam lebih yang sepatutnya, kira macam lebih daripada satu, so kita boleh spare lah, kita boleh dapat maklumat tersebut dengan lebih jelas lagi. Saya dapat rumuskan bahawa seorang penyelidik jika ingin menghasilkan sebuah dokumentasian yang baik, beliau perlu menekankan tahap-tahap persediaan awal, yang mana tahap persediaan awal ini merupakan satu permulaan jika melakukan sesuatu pekerjaan. Jika seseorang penyelidik tidak peka terhadap sesuatu perkara yang bakal berlaku ataupun yang akan dilakukan, dia adalah seseorang penyelidik yang cuai dalam melaksanakan tugasannya. Seterusnya, jika seorang penyelidik itu seorang yang profesional, dia akan meneliti setiap saat atau inci perkara yang akan dilakukan demi menutup sesebuah kekurangan yang akan dilakukan ataupun yang bakal dilakukan. Dan jika seseorang penyelidik itu mahu sesuatu yang berkualiti, mahu hasil yang berkualiti, jadi penyelidik itu perlu menekankan aspek-aspek yang ringan tanpa meninggalkan aspek-aspek yang berat. Okey, sekian daripada saya.